walaupun ini adalah merupakan PRN, pilihan raya negeri, tapi saya yakin jumlah peratusan kita pada hari ini akan bertambah dan kita harapkan supaya seperti pilihan raya yang lepas-lepas tidak kurang daripada 70 ke 75%. Tetapi berdasarkan kepada perkembangan terkini, saya yakin jumlah pengundi yang akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini akan bertambah. Kerana mereka tidak akan terkecuali untuk tidak melibatkan diri dalam menentukan sejarah pentadbiran negeri bermula pada hari besok. InsyaAllah ini adalah merupakan sejarah baru bagi Kerajaan Negeri Sembilan untuk masa depan negeri, masa depan rakyat, terutamanya dalam soal yang berkaitan dengan kestabilan dan kemakmuran negeri.